Di tengah Pulau Jawa, tersimpan rahsia sebuah kerajaan yang membina monumen agama paling hebat di Nusantara, tetapi hilang secara misteri. Inilah kisah Mataram kuno, kerajaan yang meninggalkan lebih banyak persoalan berbanding jawapan. Mataram kuno bermula sekitar abad ke-8 Masihi di Jawa Tengah, diasaskan oleh dinasti Sanjaya yang berteraskan agama Hindu Syaiva. Tidak lama kemudian muncul dinasti Sailendra, pemerintah berpengaruh yang membawa tradisi Buddha Mahayana. Kedua-dua dinasti ini membentuk era keemasan Mataram, berkembang selari dengan kekuatan Sriwijaya di Sumatera yang menguasai perdagangan maritim Nusantara. Mataram terus mengukuhkan pengaruhnya di Jawa apabila para pemerintahnya memainkan peranan penting dalam geopolitik Nusantara. Raja Sanjaya digambarkan memperluas kuasa melalui pembinaan pusat keagamaan dan penyelarasan wilayah. Kemudian muncul tokoh seperti Rakai Pikatan yang mengimbangi tekanan politik Sailendra sambil mengurus pembinaan candi-candi utama. Di bawah Sailendra pula, Samaratungga menjalin hubungan diplomatik dengan wilayah luar, termasuk China dan pusat-pusat Buddha serantau. Kepimpinan aktif inilah yang membawa Mataram ke puncak kegemilangannya. Mataram berkembang melalui pertanian sawah yang bergantung pada sistem pengairan tanah tinggi di Jawa. Para petani menghasilkan padi, sayuran dan hasil ternakan, manakala tukang-tukang mahir menghasilkan tembikar, tekstil dan ukiran batu untuk perdagangan. Pasar bandar menjadi pusat pertukaran antara pedagang tempatan dan luar, menghubungkan Mataram dengan rangkaian ekonomi Nusantara. Kecekapan tenaga kerja dan kemahiran pertukangan inilah yang mengukuhkan ekonomi kerajaan. Kejatuhan Mataram dikaitkan dengan beberapa bencana besar yang melanda Jawa. Letusan dahsyat Gunung Merapi dipercayai memusnahkan pusat pemerintahan dan kawasan penempatan di dataran Kedu. Pada masa yang sama, tekanan politik daripada Sriwijaya serta persaingan dalaman antara dinasti Sanjaya dan Sailendra melemahkan kestabilan kerajaan. Akhirnya, pemerintah Mataram terpaksa memindahkan pusat kuasa ke Jawa Timur, menandakan berakhirnya era Mataram di Jawa Tengah. Walaupun Mataram berakhir di Jawa Tengah, warisannya kekal membentuk budaya dan identiti Jawa hingga hari ini. Sistem sawahnya yang teratur, seni bina Hindu-Buddha yang mengagumkan, termasuk pembinaan monumen agung seperti Borobudur, serta kemahiran pertukangan dan tulisan awalnya menjadi bukti kecanggihan tamadun ini. Di sebalik kejatuhannya, pengaruh Mataram terus hidup sebagai akar budaya Nusantara, mengingatkan kita bahawa sebuah kerajaan mungkin musnah, tetapi legasinya mampu bertahan berabad-abad.